Assalamualaikum, saya Nishanura Izrin binti Zakaria, nombor Menteri S72970. Hari ini membuat pembentangan tentang tugas yang kedua, iaitu memilih seorang pengaruh dalam pelbagai kategori. Pengaruh yang saya pilih dari kategori merupakan seorang berpengaruh pendidikan yang aktif berkongsi kandungan hal-hal semasa dan undang-undang di Malaysia. Beliau merupakan Nur Aminatul Madiah binti Mak Nur atau lebih dikenali sebagai Puan Min, merupakan seorang peguam aktivitis hak asasi manusia dan bekas pegawai pendakwa raya serta magistrat. Kini, beliau menguruskan firma guamannya sendiri, Chambers of Aminatul Madiah. Melalui platform media sosial, khususnya TikTok, beliau menyampaikan kandungan berkaitan dengan undang-undang dan hak asasi dalam bahasa yang mudah difahami. Kemahiran komunikasi interpersonal beliau terselah melalui cara penyampaian yang empati, terbuka dan jelas, menjadikan topik berat seperti undang-undang lebih mudah difahami oleh pelbagai lapisan masyarakat. Gaya komunikasi beliau bukan sahaja mendidik tetapi juga membangunkan kesedaran awam tentang hak, tanggungjawab dan keadilan. Seterusnya, saya telah memilih 10 video popular Puan Min yang meraih tontonan tertinggi di TikTok. Salah satu video yang mendapat perhatian luas ialah Assalamualaikum. Jabatan Peguam Negara pada hari ini mengeluarkan kenyataan media bahawa para pelajar yang bakal menduduki SPM yang telah pun ditahan untuk satu kesalahan tersebut yang berlaku di sebuah sekolah di Melaka. Berkenaan kes pelajar SPM terlibat dalam jenayah rogol dengan lebih 34,000 tontonan. Dalam video tersebut, Puan Min menggunakan gaya komunikasi yang tegas namun empati, menjelaskan bahawa rogol adalah jenayah berat dan status pelajar adalah bukan alasan untuk melepaskan diri daripada tindakan undang-undang. Sekiranya pelaku berumur bawah 18 tahun, kes akan dikendalikan di bawah Akta Kanak-Kanak 2001. Namun, hukuman dan rekod jenayah tetap boleh dikenakan bergantung pada tahap keseriusan kes tersebut. Beliau juga menekankan impak dan masa depan mangsa serta kesan sosial terhadap pelaku. Melalui penyampaian yang jelas, profesional dan mudah difahami komunikasi, Puan Min berjaya meningkatkan kesedaran masyarakat tentang isu jenayah seksual. Komen-komen positif daripada pengikut menunjukkan penghargaan terhadap usaha Puan Min untuk mendidik rakyat, namun terdapat juga pandangan bahawa kebimbangan terhadap pelaksanaan undang-undang melibatkan kanak-kanak. Kedua, isu buli dalam kalangan pelajar sekolah turut dibincangkan oleh Puan Min. Beliau menjelaskan bahawa perbuatan membuli sama itu menekankan tanggungjawab kepada pihak sekolah untuk melakukan kes serius serta peranan ibu bapa dalam memantau tingkah laku anak-anak. Komen menunjukkan pengikut semakin sedar bahawa kes buli ini mempunyai implikasi undang-undang dan tidak boleh dipandang ringan. Namun terdapat juga komen negatif yang mencerminkan ketidakpuasan hati masyarakat terhadap undang-undang atau tanggungjawab pihak berkuasa. Posting terakhir yang menarik perhatian saya ialah isu amal seksual terhadap kanak-kanak. Puan Min menggunakan nada suara empati dan tegas untuk menyampaikan mesej ini bahawa jenayah ini adalah pelanggaran serius terhadap hak kanak-kanak dan sering dilakukan oleh individu terdekat. Beliau turut menerangkan Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017 serta menyeru masyarakat untuk berani bersuara dan melaporkan. Komen pengikut kebanyakan menyokong usaha beliau dalam mendidik dan membuka mata masyarakat. Namun, ada juga yang menunjukkan masih wujud stigma yang menghalang pelaporan atas alasan maruah keluarga. Ini menunjukkan betapa pentingnya komunikasi berkesan dalam membentuk kesedaran sosial. Akhir sekali, pandangan saya terhadap Puan Min adalah memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesedaran undang-undang. Penyampaian beliau juga yang jelas berasaskan kes sebenar, memudahkan pengikut memahami implikasi undang-undang setiap perbuatan, sekaligus mendorong pemikiran yang lebih rasional. Kandungan beliau juga mempengaruhi tingkah laku hubungan interpersonal antara ibu bapa, pelajar dan masyarakat.
menjadikan mereka dapat berkomunikasi dengan baik dan menangani konflik. Selain itu, Puan Mi berjaya memupuk gaya hidup masyarakat yang celik undang-undang, bertanggungjawab dan beretika dalam menyampaikan dan mempertahankan hak masing-masing. Ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.